Okey Comel, baru-baru ini dengar cerita Comel terlibat dengan satu kemalangan. Ceritakan sedikit macam mana kemalangan tu boleh berlaku. Okey, sebenarnya Comel naik motor masa tu. Memang tak ada transport time tu, naik motor untuk pergi ke rumah terbuka selepas kita orang habis syuting sebenarnya. Ke rumah Kak Maizura. Lepas tu saya naik motor, tiba-tiba hujan. Hujan saya terpaksa teruskan juga sebab tak ada tempat berhenti masa tu. So saya teruskan, tiba-tiba kereta masuk tanpa ada signal apa, dan saya terpaksa brake mengejut sampailah jatuh. Saya sebelah saya bas dan saya terjatuh dekat sebelah bas dan kena lainnya yang sebelah saya sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah tak ada apa-apa, dan sekarang pun rusuk saya pun just sikit-sikit macam tu je. So kecederaan tu tak teruk mana lah, ataupun macam mana Comel mengalami pada masa tu? Sakit ke tak? Saya masa tu sakit, tapi boleh lagi berdiri, boleh lagi bawa motor balik. Lepas tu cuma trauma tu ada lagi lah. Sampai sekarang pun saya tak tengok lagi motor saya apa jadi. So insyaAllah lah akan hilang trauma tu. Okey Comel, ceritakan sedikit tentang showcase pada hari ini. Apa yang Comel rasa, dan tadi dah berjumpa dengan peminat. Apa komen secara keseluruhan lah tentang event ni? Okey, satu sebab Comel kat sini untuk mempromosikan diri dalam bidang nyanyian, di mana bidang terbaru untuk Comel selain daripada berlakon dan juga hosting. So dari sinilah Comel enjoy sebab walaupun baru lagi dalam bidang ni, tapi orang dah kenal Comel dengan lagu baru single yang dicipta sepenuhnya oleh Adli Abdul Halim, dan saya sangat-sangat berbangga, seronok, enjoy sebab saya dah ada peminat sebenarnya. So hari ni saya akan buat sekali dengan Redbox untuk menjayakan showcase OMG Gempak. Okey, kawan-kawan kat luar sana, dapatkan CD komplikasi berjudul OMG Gempak, di mana sana ada lagu-lagu yang diterbitkan oleh KRU Studios. Ada kat situ lah ada lagu BFF. Dan sesiapa yang ingin mengenali Comel dengan lebih rapat lagi, Comel ada Twitter Comel_Fana, dan juga Facebook Comel Fana. So layari ya.